A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat kita bertemu lagi di dalam sesi usrah kita, Pejabat Pendidikan Daerah Lundu. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan pada hadis yang ke-21. Baik, hadis yang ke-21 ini bertajuk beriman dan istiqamah. Beriman kemudian istiqamah. Apakah yang dimaksudkan istiqamah? Istiqamah tu maksudnya konsisten. Konsisten. Okey, beriman kemudian ni konsisten di dalam apa yang kita akan ceritakan pada pagi ini insya-Allah. Baik, kita lihat pada pernyataan hadis daripada Abu Amru atau digelar juga Abu Amrah, Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu an. Katanya, aku berkata, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala kul amantu billahi summa istaqim. Maksudnya, okey, daripada Abu Amru atau digelar Abu Amrah ini, dia telah berkata, wahai Rasulullah, okey, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarlah kepada aku berkenaan Islam. Perkataan yang tidak perlu aku bertanya seseorang pun selainmu. Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah amantu billah. Okey, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Jadi hadis ini adalah hadis riwayat Muslim, okey, dan Al-Baihaqi. Baik tuan-tuan dan puan, subhanallah. Jadi apabila kita teliti pada pernyataan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditanya oleh sahabat tentang apakah itu beriman, tentang beriman, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada sahabat itu amantu billah summa istaqim. Berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian istiqamah. Jadi subhanallah, apakah kaitan di antara beriman itu dengan istiqamah? Jadi apabila kita teliti pada perbahasan ulama berkenaan tentang hadis ini, maksudnya hendaklah kita ini sebagai seseorang yang beragama Islam itu pertama mesti konsisten imannya. Mesti pertama beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua maklum bahawa beriman itu cabangnya ada 6 perkara itu. Lalu salah satu daripada ni adalah mempercayai beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian 6 perkara 6 perkara yang ada pada rukun iman tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan minta Allah sekalian, yang dimaksudkan dengan beriman itu adalah, kata mudahnya adalah kita ini menjadi orang yang beriman, kemudian kita ini kekalkan dengan kita konsisten dengan melakukan perbuatan, tindak tanduk kita sebagai seorang yang beragama Islam. Maksudnya kita istiqamah di dalam melakukan kebaikan, kemudian melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata mudahnya. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab apabila kita menjadi seseorang yang beriman itu, sudah pastinya kita ini tidak meninggalkan ibadah-ibadah di dalam agama itu. Sebagai contoh yang paling mudah adalah solat. Solat itu adalah benda yang wajib kita lakukan. Lalu kalau kita ini menyatakan di dalam hati kita, kita kata bahawa kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka benda pertama yang perlu kita laksanakan dan tunaikan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu adalah solat. Jadi seseorang yang menunaikan solat itu membuktikan bahawa dia itu beriman, percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat orang yang menunaikan solat ini, mereka itu istiqamah di dalam melakukan solat 5 waktu. Pada waktu paginya apabila dia bangun, dia menunaikan solat subuh. Kemudian apabila sampai waktu tengah hari, dia menunaikan solat zuhur. Cukup masa ketika mana waktu asar, waktu petang dia pun menunaikan solat asar. Sebelum pada waktu malam itu dia solat maghrib, dan kemudian penutup pada waktu malam itu dia solat isyak. Konsisten dia dalam melakukan solat itu dipanggil sebagai apa? Istiqamah, tuan-tuan. Tanda kita membuktikan diri kita ini
percaya ni ada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kita buktikan dengan kita ini menunaikan solat. Itu sebagai contoh ibadah. Dan subhanallah tuan-tuan dan puan, seseorang yang apabila dia itu menjadi orang Islam, kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan segala apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, itu juga dipanggil sebagai seseorang yang istiqamah, orang yang konsisten di dalam mengekalkan keimanannya walaupun terkadang dia melakukan kesalahan, walaupun terkadang dia melakukan dosa. Lalu buktinya dia itu masih kekal konsisten di dalam melakukan kebaikan. Ketika mana dia melakukan dosa, dia cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun, sedar diri. Okay, ketika mana buat salah dia kata astagfirullah, tak patut saya lakukan perkara ini. Okay, mulut dia apabila dia melakukan kesalahan, cepat-cepat dia sebut astagfirullah, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab manusia itu sifatnya itu sentiasa melakukan salah. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala sangat tahu manusia ini akan melakukan kesalahan. Lalu diwujudkan satu ibadah lain yang dipanggil sebagai taubat. Jadi taubat itu dikira sebagai ibadah, tuan-tuan dan puan. Dikira sebagai sesuatu perkara yang sangat baik di dalam agama. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala itu apa? Sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Jadi apabila dia melakukan kesalahan, cepat-cepat dia bertaubat. Kemudian diteruskan kehidupan dia seperti orang yang beriman. Seperti menunaikan solat, okey, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan. Okey, melakukan ibadah-ibadah yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting adalah apa? Ketika mana seseorang itu dia melakukan kebaikan, kemudian dia istiqamah, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kebaikan. Buktinya apa? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kita lihat kat sini, kata Allah Subhanahu Wa Taala, okey, sesungguhnya, okey, orang-orang yang mana ketika mana dia hidup. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Sesungguhnya mana-mana orang Islam ketika mana dia hidup, okey, dia kata qalu rabbunallah, dia kata Allah itu adalah Tuhannya. Okey, apa maksud dia kata Allah itu Tuhan? Maknanya dia percaya adanya Allah. Okey, dia mempercayai adanya, okey, rukun iman itu. Dia sangat bersungguh-sungguh, dia percaya hidupnya, dia percaya adanya Allah, adanya Tuhan itu. Itu yang pertama. Kemudian dia apa? Summastaqamu. Okey, dia bukan sekadar dia percaya adanya Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia istiqamah di dalam melakukan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang tidak disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia istiqamah untuk dia melakukan dan dia meninggalkan perkara yang tak baik itu. Ini waktu hidup dia ni. Katakan sepanjang hidup dia, umur dia kosong hingga 45 tahun, kosong hingga 50 tahun, katakan dia istiqamah, dia percaya adanya Allah, kemudian dia istiqamah melakukan solat, buat kebaikan, dan ketika mana dia buat salah, dia bertaubat. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Ketika mana dia mati nanti, Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan malaikat bersusun-susun. Okey, waktu kita mati nanti, tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan malaikat. Ini untuk orang yang baik ni, orang yang dia kata adanya Allah, kemudian dia istiqamah, kata Allah Subhanahu Wa Taala waktu dia mati ni apa? Tatanazzalul malaikah. Okey, malaikat itu akan bersusun-susun nak sambut dia. Okey, apa yang malaikat buat tu? Kenapa malaikat bersusun-susun tu? Malaikat tu nak bersusun-susun sebab nak apa? Nak sambut orang yang baik ni. Orang yang waktu hidupnya dia percaya adanya Allah, kemudian dia istiqamah melakukan kebaikan. Kata kalau dia buat salah, dia bertaubat. Okey, malaikat bersusun-susun nak sambut dia. Apa malaikat tu buat? Malaikat tu bukan sekadar susun-susun macam VIP nak sambut tu. Okey, tetapi malaikat itu akan kata apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Hei manusia, wahai hamba Allah, kamu ni dah mati. Janganlah kamu takut. Pertama dia kata apa? Kamu ni jangan takut kamu jangan takut ni. Kamu dah mati ni. Maklumlah kan first time merasai suasana kematian. Semua orang akan rasa kematian. Tetapi ketika mana rasa mati itu nanti, benda pertama yang akan kita rasa adalah rasa ketakutan. Sebab apa? Kita tak lihat lagi suasana yang ada di dunia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala akan buka sesuatu yang tak pernah kita nampak. Ketika mana mati nanti, tak percaya kejap lagi kita mati, kita akan nampak. Okey, kemudian malaikat ni cepat-cepat sambut kita. Dia kata apa? Relax, jangan takut. Alla takhafu wala tahzanu. Kita nanti mati, tuan-tuan dan puan, kita akan lihat orang sekeliling kita.
kita akan lihat anak yang akan kita tinggalkan, kita akan lihat isteri yang kita tinggalkan, kita akan lihat suami yang kita tinggalkan, ahli keluarga, apa yang kita tinggal ni semua kita akan nampak. Dalam masa yang sama, si mati ini dia akan rasa apa? Sedih, hazan, rasa sedih. Apalah nanti anak bini aku akan makan, apalah nanti yang akan mereka lakukan kalau aku mati nanti. Itu ada, perasaan tu akan ada. Lalu malaikat ni kata apa? Wala tahzanu, jangan sedih. Kata malaikat apa? Jangan sedih. Okey, kamu ini jangan sedih. Sebab apa? Sebab kamu ini walaupun mati, kami akan jaga mereka yang kamu tinggalkan. Nampak? Malaikat ni dia bukan sekadar apa namanya cakap kamu jangan takut, bahkan dia bagi kita jaminan. Jaminan tu datang daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata kamu dah selesai dah urusan kamu kat dunia. Sekarang ni kamu ni adalah di kalangan orang yang baik. Walaupun kamu ni mati sekarang ni, jangan takut. Walaupun waktu kamu mati ni kamu akan tinggalkan ahli keluarga, kamu jangan rasa sedih. Sebab apa? Kami yang akan menjaga. Nampak? Malaikat bagi jaminan. Okey, wa ubshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bukan sekadar itu saja. Bila malaikat dah bagi kita jaminan, kita dah rasa, oh, betul ke ni? Betul ke ni? Ya, betul. Kamu ni ahli syurga. Okey, kamu ni akan ditempatkan tempat yang baik, yang ditinggalkan itu jangan risau. Kata lagi, kata Allah Subhanahu Taala, wa ubshiru bil jannati. Waktu kita dah rasa macam dah ada jaminan ni, terus malaikat tunjukkan tempat kita yang akan kita pergi nanti. Apa dia? Syurga. Nampak? Waktu itulah kita akan rasa tenang yang teramat sangat. Sebab itu apabila seseorang itu meninggal dunia, tuan-tuan perempuan, bila dia didatangi oleh malaikat bersusun-susun itu disambut, kemudian malaikat itu kata apa? Allah takhafu wa la tahzanu. Bila kita mati nanti, kita dengar perkataan ini, malaikat cakap pada kita, percayalah tuan-tuan perempuan, kita akan ditempatkan dengan tempat yang baik. Bahkan apa yang kita tinggalkan itu jangan kita risau dan khawatir. Allah Subhanahu Wa Taala yang akan jaga. Sebab itu orang yang beriman itu tuan-tuan perempuan, ketika mana dia meninggal dunia, dia bersegera nak cepat-cepat masuk dalam kubur. Sebab apa? Dia tahu di dalam kubur itu adalah alam yang lebih indah daripada apa yang ada kat dunia. Kalau kat dunia makan lebih sikit, kena kecil manis. Makan lebih sikit, kena gaut. Dekat dalam alam kubur tu, makanlah apa nak makan. Nak pergi short vacation, long vacation, segalanya ada kat dalam kubur tu. Cuma pandangan kita sekarang ni, kita nampak kubur tu ada dua pacak batu dengan lubang kubur. Hakikat sebenarnya kubur itu adalah tempat yang paling indah bagi orang-orang yang apa? Alladzina qalu rabbunallah, yang dia kata adanya hidupnya ini kerana Allah, bahkan dia summastaqamu, dia istiqamah dalam melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, dan dia meninggalkan segala benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekalipun dia melakukan kesalahan, cepat-cepat dia bertaubat. Maka inilah golongan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kebaikan ketika mana mati nanti. Jadi ini yang kita harapkan, mudah-mudahan kita menjadi orang yang sentiasa konsisten di dalam mengabdikan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dan istiqamah di dalam melakukan ketaatan, dan ketika mana kita salah, cepat-cepat kita melakukan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu perkara yang insya-Allah kita dapat kongsikan pada pagi ini. Insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat. Jadi saya rasa setakat itu saja tuan-tuan perempuan pada pagi ini. Saya rasa tuan-tuan perempuan pun mempunyai urusan, mungkin ada penilaian lagi. Jadi insya-Allah saya doakan semuanya baik-baik saja. Kita doa minta Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan kita pada hari ini dan hari yang berikutnya sehingga bila-bila. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi saya rasa setakat itu saja tuan-tuan perempuan pada pagi ini. Saya sudahi pertemuan kita pada pagi ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.